Okay, hai semua. Okay, hari ni kita buat biskut tart blueberry. Gebu-gebu dekat dalam, rangup dekat luar. Korang tengok, rangup gila dekat luar tapi gebu, orang kata gebu dekat dalam. Dia cair di mulut Okay, Kak Zai buat 2 biskut ni. Tapi Kak Zai buat adunan dia sekali je. Okay, kita guna unsalted butter 2 biji. Akak pakai Anchor lah. Okay, 2 biji butter. Susu pekat manis ni Kak Zai guna 6 sudu. 1 butter bersamaan dengan 3 sudu. So Kak Zai guna 2 butter, so 6 sudu lah. Okay. Okay, korang tengok Lepas tu Kak Zai masukkan minyak sapi 2 sudu. Minyak sapi 2 sudu. 4 sudu. Minyak sapi 4 sudu korang. Okay, 2, 3, 4. Ada 4 atau last tu ada 4 sudu minyak sapi. So telur ni Kak Zai guna sebiji je sebab 1 butter patutnya kena pakai 2 biji tapi Kak Zai guna sebiji je. Okay, asin vanila 2 sudu kecil. Perisa blueberry ni Kak Zai guna 2 sudu. Pewarna purple Kak Zai guna 2 sudu kecil. Okay, so kita bancuh dia perlahan-lahan. Jangan pukul kuat perlahan-lahan je kita bancuh dia, kita sepaktikan dia. Lepas tu dalam bekas yang lain Kak Zai masukkan tepung custard 4 sudu, tepung jagung 4 sudu, tepung susu. Kak Zai memang minum susu ni je, susu lain tak boleh. 4 sudu besar. Okey, semua 4 sudu besar. Okey, lepas tu korang masukkan adunan tepung ni semua dalam butter kita, and then korang gaul dia rata-rata. Okey, gaul dia rata-rata. Lepas tu Kak Zai masukkan tepung gandum. Tepung gandum Kak Zai guna 6 cawan. 6 cawan tau. Mula-mula Kak Zai masukkan 4 cawan. Lepas tu Kak Zai uli dia. Kalau tak cukup tepung Kak Zai tambah sikit-sikit. So total Kak Zai guna 6 cawan. 1 adunan 2 cawan. Okay, so 2 adunan Kak Zai guna 6 cawan. Okay, kita bancuh dia pelan-pelan lah. Kita masuk tepung jagung tu, tak payah terburu-buru, pelan-pelan sikit-sikit. So kita tengok kalau dia dah tak lekat dekat kita punya tangan, so dia dah okey dah. Tengok ni dia dah okey, dah cantik. Dia biar lembut je, senang kita nak picit dia nanti. Okay, so akak picit adunan Kak Zai ni macam ni. So Kak Zai potong dia, anak-anak Kak Zai tolong. Lepas tu Kak Zai letaklah jam blueberry. Jam blueberry ni Kak Zai beli dekat kedai bakery. Korang boleh cari dekat kedai bakery jam blueberry. Okay, yang ni Kak Zai buat biskut blueberry dulu. Selepas dah siap biskut blueberry ni, barulah Kak Zai buat coklat Cadbury. So sebab adunan kita 2 kan. Tengok ni, gebu-gebu ni belum bakar lagi. So Kak Zai bakar 160 20 minit ni belum bakar, yang atas tu dah bakar. Okey, korang tengok dia gebu. Rangup dekat luar, gebu dekat dalam. Dia tak hancur tengok ni. Cantik dia, rangup dekat luar, gebu dekat dalam. Bila kita gigit memang dia lembut, memang dia cair tau, memang sedap gila. Kena try korang, resepi ni korang kena try. Okey, yang ini Kak Zai buat tart coklat Cadbury. Okey, Kak Zai pusing macam ni lah. Korang kena pusing pelan-pelan sebab dia kalau dia kering tepung tu, dia punya pusingan tu akan pecah tau, dia akan pecah. So kena pusing pelan-pelan biar tepung tu basah je, jangan kering. So macam ni lah. So bila makan, ya Allah sedap gila korang. So atas tu Kak Zai buat hiasan coklat. Tengok ni macam ni. Budak-budak suka. Suami Kak Zai approve, dia kata sedap, gebu dekat luar, gebu kat dalam, rangup dekat luar. Kalau korang minat dengan resepi Kak Zai, korang follow, share, like Kak Zai, video Kak Zai ni. Selamat Hari Raya. Bye bye. Assalamualaikum.